pertuduhan-pertuduhan yang telah dilemparkan oleh Saitro PN, terutamanya Tam Jebat yang melampau ni. Depa ni geng buat kilang haram yang bernilai 1 bilion lebih. Besar tu. Kita hari ini memilih untuk membentangkan fakta-fakta walaupun ia telah berulang kali dijawab di parlimen maupun di luar parlimen. Benda ni tidak dibahaskan ke dalam parlimen? Benda ni tidak disebut ke? Tidak diambil perhatian ke oleh menteri dalam negeri? Dan sebarkan kepada rakyat jelata, guys. Geng, bahayanya keadaan sekarang ni yang aku nampak. Depa ni dah boleh lebur peluru dan depa seluduk benda-benda yang membahayakan keselamatan kita warga Malaysia ni, geng. Memfitnah Menteri Dalam Negeri, mengatakan tidak mengambil tindakan terhadap kilang melebur logam di Sungai Siput adalah melampau, guys. 15 hari bulan 2 hari tu ada sebuah kilang yang diserbu. Ada 50 tan peluru hidup, geng. Termasuk kelongsong-kelongsong peluru ni dalam kilang e-waste tu. Kemudian pada 16 hari bulan pula di Sungai Siput, kilang yang sama aktiviti dia memproses peluru, meleburkan peluru dan kelongsong ni yang bernilai 1 bilion lebih. Kemudian fitnah pula 1.2 juta orang rakyat China tak balik negara asal. 26 Julai 2022, 1.2 juta warga China tak keluar. Pada 10 hari bulan 1 baru-baru ni, 3.9 juta pula warga China masuk ke Malaysia. Sebenarnya kalau kita ambil kenyataan daripada berita harian ni, sampai sekarang Menteri KDN belum jawab, geng. Berapa ramai yang belum keluar, yang belum cop keluar? Ini laporan daripada Jabatan Immigration sendiri. Jadi, mana pi warga China yang berjuta-juta orang yang masuk ke dalam negara kita ni, geng? Padahal hanya 203 orang rakyat sahaja mendapat kerakyatan Malaysia. Itu pun kerana berkahwin dengan orang warga negara Malaysia, guys. Okey, paling teruk fitnah terdapat 50 tan peluru. Dikatakannya peluru hidup di pusat peleburan sambil kaitkan sentimen tigar. Dan kesemuanya adalah warga China, termasuk saintis China, dan ada proksi daripada orang tempatan ni yang pakai khidmat warga China ni. Dan dalam laporan ni mengatakan menggajikan saintis China. Depa ni, geng, nak lebur peluru sampai 50 tan ni nak buat apa, geng? Supaya rakyat Malaysia takut warga negara China akan rampas kerajaan Malaysia. Nak bagi sentimen Melayu benci pada China. Ini sebenarnya yang berlaku, guys. Kita nak tengok fakta sebenar agensi di bawah KDN yang serbu kilang itu. Kilang terbabit menjalankan pemprosesan e-waste, iaitu peleburan logam dari kelongsong peluru terpakai, plet logam dan bahan logam lain, bukan peluru hidup. Itu faktanya, guys. Menteri KDN telah ambil tindakan tegas sebenarnya, ya. Ini yang berlaku terhadap Saitro PN ni, yang saya selalu sebutkan Tam Jebat salah seorang daripadanya. 13 Februari 2025, operasi besar-besaran Ops Hazard telah dilancar. Nilai rampasan mencecah 1.3 bilion. Bukan peluru tetapi barangan logam dan e-waste. 765 orang PGA atau PGU telah terlibat dalam operasi tersebut. 47 lokasi seluruh negara diserbu. 27 individu ditahan, hanya termasuk 1 warga China. Ya, guys, ini fakta dia. Jadi, kes ini, guys, telah disiasat di bawah AMLA, Anti-Money Laundering Act, pengubahan wang haram, dan POCA, Prevention of Criminal Act 1959, pencegahan jenayah, guys. Mari kita baca kenyataan menteri. Saya tidak akan berkompromi dalam hal keselamatan nasional. Sesiapa yang salah guna visa pelancong atau aktiviti haram akan ditangkap dan dihantar pulang serta disenarai hitam. Datuk Seri Saifuddin Nasution, 16 Februari 2025, guys.
Bermakna di sini, dakwaan 50 tan peluru hidup adalah fitnah dan cuba mengganggu gugat ketenteraman awam di Malaysia. Fitnah yang kalian sebarkan mengganggu ketenteraman awam, mengelirukan rakyat dan semata-mata untuk kelangsungan politik parti kalian sendiri. Moga PDRM kutip semua pemfitnah ini. Okey? Assalamualaikum.